Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Zaki bin Wan Amran. Nama metik saya C23A1658. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang isu konflik sosial dan maruah wanita dalam cerpen Rindu Yang Terpendam karya Mia Azwari berdasarkan teori sosiologi sastra. Okey, pada pengenalan ni saya akan menceritakan sedikit tentang Rindu Yang Terpendam. Cerpen Rindu Yang Terpendam karya Mia Azwari. Dalam cerita ni, dia menceritakan bagaimana reputasi seseorang wanita itu telah tercemar, kemudiannya ditebus kembali oleh jalan penyelesaian yang lain, iaitu jalan pernikahan. Okay, kita pergi kepada teori sosiologi sastra. Dalam teori sosiologi sastra merupakan pendekatan yang sesuai untuk menganalisis cerpen Rindu Yang Terpendam karya Mia Azwari, kerana ianya membolehkan kita memahami bagaimana konflik sosial dan tekanan masyarakat mempengaruhi tindakan serta emosi watak dalam karya. Teori ini dia menekankan bahawa sastra bukan sekadar hasil imajinasi, tetapi cerminan realiti sosial yang melibatkan nilai, norma dan struktur kuasa dalam masyarakat. Kemudiannya pergi kepada analisis. Saya mendapatkan beberapa analisis, iaitu 5 analisis berkaitan dengan maruah wanita dan stigma sosial, tanggungjawab lelaki dan norma masyarakat, penolakan dia terhadap norma patriarki, pergulutan identiti dan harga diri, dan yang terakhir sekali adalah rindu yang terpendam sebagai simbol kekangan sosial. Kemudiannya di kesimpulan kajian, bukan kesimpulan, kita pergi kepada satu-satu analisis kajian. Dalam analisis kajian yang pertama, maruah wanita dan stigma sosial. Petikan dia, contoh dia: aku tahu aku dah cemarkan maruah kau dia, tapi aku akan bertanggungjawab. Dalam halaman 47. Cerita ni, huraian ni dia menceritakan tentang watak lelaki, iaitu Ai. Dia bertanggungjawab atas kesalahan dia. Kemudiannya dia menyatakan niat dia untuk bertanggungjawab terhadap dia. Kemudiannya tanggungjawab lelaki dan norma masyarakat. Mak suruh aku kahwin dengan kau, katanya itu saja cara nak tutup malu. Dalam halaman 52. Tindakan Ai ni, dia ingat yang pernikahan ni adalah jalan penyelesaian yang paling the best jalan penyelesaian. Tapi sebenarnya benda tu bukan jalan penyelesaian yang terbaik, sebabnya benda ni melibatkan hati dan perasaan. Kemudian ni penolakan dia terhadap norma patriarki. Petikan dia, kau fikir dengan kahwin akan selesai luka aku ni? Akan selesai luka aku, bukan boleh sembuh dengan akad pun. Halaman 54. Macam yang saya katakan tadi, dia, watak perempuan dia ni, dia mengatakan bahawa dia ingat perkahwinan ini boleh menyelesaikan semuanya. Benda ni melibatkan hati dan perasaan. Apa gunanya kalau duduk dalam pernikahan tapi tidak mempunyai satu jiwa yang sama, tidak mempunyai perasaan cinta. Okay, dan saya pergi kepada kesimpulan kajian. Dalam kajian ni, kesimpulannya, cerpen Rindu Yang Terpendam menggambarkan dengan jelas bagaimana norma dan tekanan sosial membentuk tindakan serta emosi watak-watak, khususnya dalam konteks maruah wanita dan tanggungjawab lelaki. Melalui watak dia, pembaca diperlihatkan perjuangan seorang wanita mempertahankan harga diri dalam masyarakat yang menilai wanita berdasarkan kesucian dan reputasi. Watak Ai pula mencerminkan dilema lelaki yang terikat antara kehendak peribadi dan tuntutan sosial, lalu bertindak atas dasar rasa bersalah dan norma bahagia. Lepas tu saya pergi kepada cadangan kajian lanjutan. Yang pertama sekali, perbandingan dengan cerpen bertema maruah wanita lain. Kajian ini boleh dipulaskan dengan membandingkan cerpen ini dengan karya seperti Marina oleh A. Sama Said dan Harga Sebuah Cinta oleh Nisa Harun. Kemudiannya, penerapan teori feminisme. Kajian lanjutan ini boleh menggunakan teori feminisme untuk meneliti suara dan kedudukan dia sebagai wanita yang menolak dominasi lelaki serta menuntut hak emosi dan harga diri. Kemudiannya, analisis Kemudiannya pergi kepada rujukan. Saya mendapati 12 rujukan. Sekian, terima kasih.